Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni Cik Nelayan nak kongsikan produk yang Cik Nelayan guna dan Cik Nelayan jual. Okey, ni adalah lampu kepala headlight, LED headlight. Okey brand Wilight. Wilight buatan Thailand. Yang ini barang ni memang agak padu. Kalau tuan-tuan nak yang jenis ada sensor yang boleh dijadikan power bank, inilah satu-satunya lampu kepala yang mantap. Okey. Apa yang ada kat dalam kotak ni? Okey, dia ada bagi free ni kabel charger type C. Kabel charger type C ada sekali dibekalkan. Yang ini barang baru, ada plastik lagi, belum buka. Okey, brand Wilight model HL9999 10,000 watt. Yang ni memang terang. Okey, yang ini dia ada dekat sini USB port. Okey Okey, dia ada tempat USB dengan tempat untuk type C sekali. Kalau handset tuan-tuan tak ada bateri, boleh charge dekat sini. Okey. Okey, dekat sini dia ada sekali dengan tapak untuk tripod. Tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai tempat untuk tuan-tuan letaklah kat sini. Dia boleh statik. Okey, ni kapasiti bateri dia. 2 switch dekat situ. Dan dekat sini dibekalkan lagi sekali dengan sensor mode sensor. Jadi kalau tuan-tuan on, tuan-tuan tak perlu nak tekan button dah. Tuan-tuan cuma lalukan sahaja tangan dekat tepi. Lalu macam ni saja, dia akan on dan dia akan off. Kiri kanan, kiri kanan. Jadi tak perlu nak on dah, tekan-tekan tak perlu. Okey, contoh dekat sini dia ada 2 mod. Satu mod biasa dan satu lagi mod yang terang lah. Okay, tengok ke sini saya onkan terus. Okay, ni yang kira yang paling terang lah. Okay, silap. Okay, satu sedang dan flash Okay. Bateri dia kalau yang paling terang boleh tahan sampai, kalau kat sini, okay, bateri tak penuh Bateri ada 75% saja. Lebih kurang dalam 4 jam saja. Kalau penuh boleh sampai 10 jam Boleh sampai 10 jam kalau penuh. Kalau yang guna yang ini, mod yang ini, yang nombor 2 ni, dia tak berapa terang, boleh sampai 80 jam 80 jam tanpa tutup. Okey ni. Okey, kalau yang sebelah ni, yang 2 ni, dia ada mod sensor Okey, dia ada mod sensor. Tengok tak terang. Okey, dia terus terang kan. Okey, macam mana nak tutup dia? Lalu tengok on, off, on, off. Kat sini Jadi tak perlu nak tekan-tekan dah. Tuan-tuan lalu saja sensor sini, dia akan terbuka, dia akan tertutup. Macam tu je. Nak sekali lagi? Okey, dia on. Tak payah sentuh pun. Daripada jauh Okey, ni satu kelebihan yang model ni lah. Dia pun cerah saya tunjuk cerahan dia. Cerah Ni hari siang tau, tengah hari. Macam ni dia punya cerah dia tu. Mantap tuan-tuan boleh dapat dekat link kedai yang saya share kat bawah ni. Harga dia tak mahal, harga dia tak murah mana. Kalau yang jenama Wilight brand Thailand ni sekitar harga dia 50, macam itulah, RM50 ke RM60. Sekarang ni tahun baru dia ada promosi tau. Ada promosi daripada Shopee, penghantaran percuma. Kalau tak silap ada voucher tau, voucher pembelian 30%. Jadi barang ni kalau tuan-tuan betul-betul pilih,
boleh dapat sekitar RM40 macam tu saja RM40. Dekat tempat lain tak dapat 70, 80 dia orang jual. Kalau yang brand Thailand ni, Willite ni okey, yang ni murah saja, memang cerah, memang padu, memang solid, tak berat Kalau letak kat kepala ngam-ngam. Yang ni memang cantik Saya memang suka guna brand ni sebab dia tahan lama. Bateri pun boleh tukar kalau bateri kong. Dan satu lagi dia cerah. Kecerahan dia tu macam orang cakap tu berbaloi. Apa yang kita nak, kalau kita nak buat kerja hari malam, nak pergi menyuluh, pergi tangkap ikan, pergi buat kerja meracun hari malam ke, proning pokok ke, memang sesuai lah guna brand ni. Okey, boleh dapat dekat link Shopee yang saya sharekan kat tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh ni. Okey, sekian perkongsian ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.